Satu berita tergempar hari ini 1 April 2025, harga emas naik lagi ke paras tertinggi all time high iaitu pada kadar RM482 bagi 1 gram. Tuan-puan percaya tak? Awal tahun hari itu iaitu pada 1 Januari 2025, harga 1 gram cuma pada kadar RM409 sahaja. Hari ini, selepas 4 bulan, harga emas telah naik kepada RM482. Kenaikan hampir RM80 dalam masa 4 bulan sahaja. Bagi mereka yang dah faham, dah tahu dah kenaikan harga emas ini akan sentiasa berlaku dalam jangka masa panjang. Dalam jangka masa pendek, harga emas ini akan sentiasa turun dan naik. Bagi penyimpan emas yang dah biasa, mereka dah faham dah kenaikan harga emas ni akan sentiasa berlaku. Tapi bagi mereka yang belum mulakan tabungan emas, mereka nampak harga hari ini sangat mahal dan takut untuk mulakan tabungan emas. Tuan-puan, jangan takut untuk mulakan tabungan emas sebab harga emas hari ini pasti akan lebih murah berbanding 2 tahun akan datang. Tuan-puan tak percaya, tuan-puan mulakan hari ini pada kadar 482 itu dan tuan-puan lihat 2 tahun akan datang berapa harga 1 gram itu nanti.